kita kembali lagi untuk teruskan episod kali ini. Okey, baiklah tuan. Berdasarkan kepada pengalaman, pengamatan dan juga pemerhatian tuan, adakah masyarakat pada hari ini semakin peka dan juga celik tentang hak-hak mereka di mahkamah syariah? Okey, Puan Anis. Jawapan saya simple je. Ya. Ya. Okey, kita lock ya dululah tuan. Okay. Kita lock ya dulu. Okey, jawapan memang ya dan memang peningkatannya sangat ketara. Dan ia datang dengan satu package cabaran yang baru. Kenapa saya katakan perbezaan lah. Kalau kita bandingkan 10-15 tahun dulu, pelanggan datang zero, tak tahu apa. Tak tahu apa pun datang mahkamah, mahkamah yang akan pandu mereka. Zero maklumat, mereka tak tahu apa yang perlu dibuat. Mahkamah akan pandu satu persatu. Tapi sekarang ni, zaman AI, zaman teknologi, zaman media sosial. Kalau kita tengok Facebook, Instagram, TikTok terutamanya. Ramai pengamal undang-undang telah membuat video-video infografik untuk menerangkan hak-hak ataupun apa-apa yang berkaitan dengan perundangan Islam ni. Jadi makcik-makcik kadang-kadang ada ni, bukan Gen Z saja ada TikTok. Makcik-makcik pun ada TikTok juga, scroll terbaca pula di situ. Dia pun leka satu, dapatlah ilmu bila ada program syariah berkongsi berkenaan mungkin dengan hak mereka untuk menuntut selepas perceraian, hak hak mereka selepas perceraian. Jadi di situ dia akan mendapat satu ilmu di situ. Jadi dia akan tahulah bila datang mahkamah. Mungkinlah datang mahkamah sebenarnya tak tahu pun. Saya tak tahu pun, takut datang mahkamah. Tapi bila dah ada, dia confident, dia dah celik dah kat situ. Kadang-kadang dia datang mahkamah, dia pula yang mengajar orang kaunter. Kita tak naklah sampai begitu, betul? Yelah, betul lah kan. Dan juga sifat keterbukaan dan inisiatif mahkamah itu sendiri. Dulu mahkamah. Orang cakap mahkamah is mahkamah. Kau datang mahkamah, buat apa mahkamah nak keluar? Macam tu. Tapi lihat sekarang ni, kita ada ni podcast. Betul. Kita ada program literasi, turun padang. Kita dekat kepada masyarakat. Kita membantu masyarakat supaya mereka tidak takut lagi dengan mahkamah. Supaya hak mereka, kesian sebenarnya ibu-ibu tunggal yang tak tahu kat mana nak mengadu, tak tahu macam mana nak dibuat. Kadang-kadang diceraikan suami tapi tak bagi nafkah, dia tak tahu. Jadi mahkamah kita lah bantu dengan kerjasama, mungkin ada agensi lain yang berkaitan dengan mahkamah seperti JBG, Jabatan Pendawan ataupun apa-apa sahaja, membantu mereka, menerangkan kepada mereka bahawa berkaitan undang-undang dan hak-hak mereka yang boleh dituntut di mahkamah. Okey, walaupun saya kata begitu, ada juga sisi kontranya di situ. Kalau kita lihat di media sosial sekarang ni lah, memang sememangnya sebab kita tak ada nak hadkan apa-apa, orang akan post sahaja apa-apa. Kadang pengalaman dia di mahkamah, satu yang negatif keluar. Jadi daripada situ, bila ada di situ, ramailah yang percaya bulat-bulat bahawa situlah situasi mahkamah ni. Bila saya kata kat situ, bila boleh saya kata kat situ, ada juga hakim media sosial ni. Hakim media sosial lah. Hakim instan lah. Begitu, maksudnya dia dah tengok, dia sendiri kata, bukan macam ni ke? Bukan macam tu ke? Sepatutnya perkara-perkara begitu dia tak boleh beranggapan bahawa mahkamah itu begitu. Sebab mahkamah sahaja yang tahu prosedur dan bukannya berdasarkan apa yang dilihat di media sosial. Sebab tu saya cakap, apa sahaja tindakan dia di media sosial, dia pegang itu, dia datang mahkamah, begini, bukan begini ke? Bukan begitu ke? Itu sebenarnya yang kontra ataupun satu yang menakutkan lah. Yelah, media sosialnya ada sisi baik dan sisi buruknya. Cuma terletak di tangan kita lah tuan kan, untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Saya setuju tu Puan Anis. Dan itulah dia, antara-antaranya. Bila saya kata ia memang celik, tapi dalam masa yang sama, celik itu perlu dengan kebenaran. Bukan celik hanya tengok dan percaya 100%. Itu Puan Anis. Betul tuan. Okey, kita nak tahu juga tuan, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh MSWP dalam memenuhi keperluan masyarakat pada hari ini? Okey. Jadi sebelum ni memang saya kata mahkamah syariah semakin berkembang. Sudah pastilah
akan ada satu cabaran. Cabaran bukannya mana-mana sahaja, cabaran memang akan sentiasa bertambah satu persatu. Apabila ada perkembangan dalam satu institusi akan ada cabarannya. Jadi Mahkamah Syariah Islam memang mengakui memang ada cabaran-cabarannya. Antaranya nisbah kes tu, nisbah kes dulu dengan sekarang memang sangat berbeza. Daripada pertambahan kes, daripada dulu tak berapa banyak, sekarang dah banyak. Dan juga daripada pertambahan kes tu, kes dahulu dengan kes lain, kes dahulu dengan kes sekarang ni lain pun, Anis. Cabarannya berbeza. Cabarannya berbeza. Cabaran bila saya kata ramai dah celik, cabaran itu berbeza. Yang kalau dulu saya kata mungkin klien-klien sami'na wa ata'na. Okey, dia terima macam-macam. Tapi sekarang ni cabaran itu berbeza lah. Itu adalah satu cabaran kepada hakim-hakim kita untuk menyelesaikan dengan bukan hanya tegas, memang saya kata tegas, tapi tegas tetap masih lagi dalam berhikmah dan juga masih melalui ataupun mematuhi undang-undang yang sedia ada ni lah. Jadi juga jurang ekspektasi digital versus infrastruktur ICT dalam maksudnya masyarakat kita ni sekarang ni macam saya katalah dalam era ekonomi digital. Biasanya mereka beli barang. Contoh ekonomi digital, beli barang dalam TikTok tu 24 jam masih beli barang, masih shopping. Contoh macam itulah. Dan sebenarnya klien pun nak macam tu pada kita. Maksudnya mahkamah memberikan satu yang pantas. Diorang dah tak nak lah lengah-lengah macam tu. Itu ada satu cabaran pada kita, dan daripada situlah kita Mahkamah Syariah ini dengan wujudnya macam syariah, dan juga insya-Allah kita dalam dalam menjurus kepada e-filing bagi program-program dalam kes-kes, dan juga CRT. Apa CRT tu tiba-tiba saya blur dah. Maksudnya rakaman dalam mahkamah tu untuk ditranslatekan kepada transcription untuk memudahkan hakim-hakim di situ sebenarnya dalam kes-kes pembicaraan berbanding dulu hakim steno yang akan type, tapi catat sekarang secara manual dulu kan, betul kan. Sekarang ni dia akan dirakamkan terus ditranskripsikan kepada ayat lah benda tersebut. Jadi juga untuk cabarannya untuk menangani luka emosi lah. Bila cakap luka emosi ni, kita berdepan dengan kes-kes perceraian. Ramailah yang tak puas hati kadang sebab bila dikatakan bahawa kalau contoh kes perceraian secepat bertujuh diberi kepada hakam, dan dalam masa yang sama akan dilafazkan oleh hakam perceraian. Banyaklah suami-suami tak bersetuju. Tapi kita mengambil keputusan itu, saya nak cakap pada masyarakat luar sana bahawa kita mengambil keputusan itu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang. Bukan sebenarnya mahkamah akan memutuskan perkahwinan. Bila kita dah sampai ke syikah, memang dah kita lihat bahawa perkahwinan itu tidak dapat selamatkan daripada terjadinya mudarat yang lebih besar. Baik kita elakkan sebelum terjadi mudarat besar itu. Dan dari sebab itulah mahkamah diberi kuasa kepada hakam untuk melafazkan talak. Kita memang sesuatu yang sakit bagi seorang suami. Tapi dengan tolerannya kata perkahwinan itu, hidup pihak-pihak akan lebih aman, dan juga dosa masing-masing. Kalau saya kata dosa masing-masing itu mungkin akan lebih apalah. Mungkin itulah yang terbaik tuan untuk pasangan yang bertikai itulah kan. Untuk mereka tu. Jadi cabaran utamanya bagaimana mahu mengekalkan sifat kemanusiaan dan rahmah itulah dalam sebuah sistem yang bergerak pantas dan syarat dengan bebanan kerja. Dan namun saya mahu menjamin kepada pendengar podcast ini bahawa cabaran-cabaran ini mungkin tidak akan mematahkan semangat kami di Mahkamah Syariah ini untuk sentiasa berinovasi dan memberikan satu perkhidmatan yang terbaik pada pelanggan. Itu pun. Okey, terima kasih tuan. Jadi kita pun nak wawarkan jugalah kepada para penonton kita kan. Jangan risau kerana Mahkamah Syariah hakim yang memberikan keputusan, memutuskan sesuatu kes tu pastinya memutuskan kes itu berdasarkan undang-undang dan hukum syarak. Betul. Bukan kita nak bagi bukan sewenang-wenangnya tuan kan. Kita nak bagi penjelasan tu lah pada para penonton kita yang mungkin sedang mendengar, yang ada saudara mara, jiran, tetangga yang mungkin sedang melalui kes di Mahkamah Syariah. Jangan
risau. Keadilan insya-Allah akan ditegakkan pastinya di Mahkamah Syariah. Kita dah kupas dah tu. Betul tuan. Kita dah kupas tentang cabaran ni, menarik isu ni, tapi kita nak berhenti dulu kerana kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Okey, kalau sebelum ini kita dah dengar kupasan daripada Tuan berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Sekarang kita nak tahu pula Tuan, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, apakah perubahan ataupun transformasi terbesar yang telah dilaksanakan oleh MSWP dalam menambah baik perkhidmatan yang diberikan kepada masyarakat di luar sana? Okey. Terima kasih sekali lagi Puan Anis. Jadi berbalik kepada soalan yang dinyatakan oleh Puan Anis tadi, perubahan dan transformasi terbesar yang telah dilaksanakan oleh mahkamah dalam beberapa tahun sebenarnya ialah kita seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita dah di ambang digital dan juga AI. Jadi semestinya kita memudahkan urusan pihak-pihak. Kita salah satunya kita telah menggubal satu undang-undang berkenaan dengan perbicaraan teknologi jauh ataupun perbicaraan secara dalam talian. Kalau nak mudah je lah nak apa. Di mana pihak-pihak yang jauh tu, contoh pihak-pihak yang jauh tinggal di seberang, contoh Sabah Sarawak, dia ada kes difailkan di sini, dia tak perlulah lagi nak datang dengan kos yang mahal. Jadi dia boleh mohon kepada mahkamah untuk menjalankan perbicaraan secara dalam talian. Dalam talian itu salah satunya lah. Untuk memudahkan masyarakat. Dalam masa sama kita nak dekat dengan masyarakat ni, dan kita tak naklah menyusahkan benda-benda tersebut. Dan juga kita juga sentiasa menambah baik produk-produk kita, suluh sentiasa betul utamanya. Kita menghantar kita punya pegawai untuk mempelajari kemahiran dalam mengendalikan suluh itu dengan lebih saya cakap lebih baik, lebih bagus. Sebab untuk menyenangkan ataupun untuk memberikan keyakinan kepada klien dengan majlis suluh yang kita jalan tu, dia yakin, dia tengok pegawai ni pun dah tahu dah. Cakap pegawai ni pun dah tahu lah. Nampak kompeten lah. Nampak kompeten di situ kan. Dia pun tenang lah, dia pun senang lah nak bercerita. Itulah kalau kita biarkan pegawai kita tidak menjalani apa-apa latihan, contoh. Jadi klien pak kata, dia ni kenapa ni macam tu kan. Kita nak menambahkan keyakinan klien tu. Jadi kita hantar pegawai-pegawai itu, utamanya pegawai suluh, untuk kita angkat lagi martabat suluh di mahkamah ini. Dan sudah semestinya lah pendekatan mahkamah yang lebih mesra pelanggan. Bagaimana kalau contoh mahkamah datang ke kaunter, kita layan satu persatu, kita first di kaunter tu berbagai saringan tu, kita terangkan satu persatu untuk memudahkan pelanggan. Dan juga kita dah menuju ke arah e-filing seperti saya nyatakan tadi. Peguam-peguam boleh memfailkan kes secara e-filing, Jabatan Bantuan Guaman, kes-kes syariah pun boleh difailkan secara filing. Tak perlu dah ada ke mahkamah. Masuk sistem, datang mahkamah, nanti bagi tarikh, didengar kes. Begitulah. Itu adalah satu transformasi lah mahkamah yang kita lakukan kebelakangan baru-baru ini. Dan insya-Allah ke hadapan pula kita akan wujudkan, insya-Allah dalam bulan kita akan wujudkan satu pusat suluh yang merangkumi keseluruhan. Di situ jugalah adanya hakam, jawatan kuasa pendamai, mediasi, dan di situ pusat suluh di situ. Dan sudah semestinya akan memudahkan lagi pelanggan-pelanggan yang hadir ke mahkamah dan untuk berurusan di mahkamah. Dan satu lagi yang saya nak cakapkan, bahawa pada pandangan saya lah, transformasi terbesar ialah mahkamah ni ialah satu perubahan daripada sebuah institusi kehakiman yang berfokus kepada pengurusan prosiding semata-mata, kepada sebuah institusi penyampaian keadilan yang lebih moden, lebih digital dan lebih mesra pelanggan. Seiring dengan peredaran zaman lah, betul, dengan kemajuan teknologi yang semakin rancak gitu, betul, Tuan Anis. Dengan kemajuan teknologi kita perlu bersama dengan betul, tidak ketinggalan ataupun tidak terkebelakang. Saya bersetuju. Betul. Jadi Tuan,
pada pandangan tuan pula, apakah inisiatif yang dilaksanakan bagi mengurangkan tempoh penyelesaian kes? Sebab ya ada tanggapan masyarakat kan bila sebut mahkamah syariah, mesti tempoh kesnya panjang, lambat dan sebagainya. Itu tanggapan lah. Jadi apakah inisiatif yang diambil oleh MSWP untuk mengurangkan tempoh penyelesaian kes tu, tuan? Okey. Betul. Jadi datang mahkamah kes drag masa. Itu masa cakap stigma momok memang dia momokkan begitu. Takkanlah selesai cepat. Mesti akan bertangguh banyak. Jadi daripada situ Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan memang berbagai-bagai inisiatif yang dilakukan. Okey, yang pertama Puan Anis, dalam kes pengurusan kes ni kita ada KPI. Kita ada KPI berapa persen yang perlu diselesaikan. Itu adalah salah satu inisiatif kita untuk memastikan bahawa kes itu dapat diselesaikan dalam tempoh. Dan juga Mahkamah Syariah juga sebagaimana yang tuan-puan kalau pernah dikemar, kita telah membahagikan dewan-dewan kita ni. Kita ada kes Dewan Fast Track. Dewan Fast Track ni tujuannya hanya untuk kes-kes yang boleh diselesaikan hari yang sama. Contoh kes cerai, pihak-pihak datang setuju untuk bercerai. Kes pengesahan lafaz cerai, pihak-pihak datang tiada fakta yang dipertikaikan. Kes wali hakim mualaf contoh. Kes fast track kita selesai, kita himpunkan di situ supaya ianya tidak termasuk dalam dewan-dewan lain. Dan daripada situ kita fokuskan penyelesaian atau kes itu cepat dapat diselesaikan. Juga kita sediakan satu Dewan Hadanah di situ. Dewan Hadanah hanya untuk membicarakan kes-kes hadanah. Dikhususkan hadanah punya dewan tu untuk hadanah sahaja. Hadanah sahaja. Jadi tidak bercampur dengan kes-kes lain. Bila hadanah ni mahkamah tinggi, kalaulah bercampur dengan kes-kes lain seperti kes harta seperjalanan semua, jadi benda tu akan jadi drag lah. Jadi penyelesaian itu lambat. Bila difokuskan kepada satu dewan hadanah saja, semua berkenaan hadanah dibicarakan situ, jadi penyelesaian kes tu akan jadi lebih cepat. Juga kita ada Dewan Khas Faraid di situ. Faraid. Juga tidak akan bercampur dengan dewan-dewan mal yang lain. Jadi apa-apa kes yang berkaitan faraid akan diselesaikan di dewan itu, dan sudah pastinya juga akan mempercepatkan penyelesaian kes di situ. Jadi kita juga ada kes defaikan akan dibuat case management dulu, pengurusan kes. Pengurusan kes. Kita tak naklah fail masuk terus hakim dengar, buang masa, nak sebundakan sama pun depan hakim, apa semua. Kita bagi kepada pendaftar untuk uruskan kes dulu, selesaikan apa-apa yang patut, dah komplit, lepas depan hakim terus bicara. Jadi sangat mencematkan masa. Memang sangat pengurusan kes memang sangat satu kaedah yang sangat membantu untuk cepat untuk menyelesaikan kes di situ. Itu antaranya lah. Jadi mahu tak mahu kita memang sentiasa diomokkan dengan war against delay tu. Maksudnya perang terhadap penangguhan kes tu lah. Memang masyarakat memang sentiasa dimomokkan mahkamah syariah ni memang lambat, memang lembab. Tapi bila dia dengar bila pendengar-pendengar ini, sebenarnya mahkamah syariah seboleh-bolehnya kita pun tak nak menangguhkan kes. Sebaik mungkin tuan. Sebaik mungkin kita nak selesaikan kes. Kita nak membantu. Jadi itulah antara inisiatif kita untuk kita cuba membantu pihak-pihak, cuba membantu masyarakat untuk mengurangkan penangguhan ataupun mengurangkan kes itu lambat diputuskan di mahkamah. Kalau kita dengar kupasan daripada tuan tadi kan, memang banyaklah inisiatif yang telah diambil oleh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan untuk mengurangkan orang kata apa tu, tempoh penyelesaian kes tu. Saya tertariklah tuan berkaitan dengan fast track itu kan. Jadi mungkin kita nak wawarkan kepada para penonton kita kan, sekiranya pihak-pihak maksudnya suami dan isteri itu sama-sama bersetuju untuk meleraikan ikatan perkahwinan, maksudnya bercerai lah, boleh datang ke mahkamah dan boleh melalui proceeding melalui fast track punya dewan, kan boleh diselesaikan masa satu hari macam tuan cakap tadi. Betul. Datang, daftar, jumpa hakim, selesai, dan perintah boleh dapat hari yang sama ke tuan? Hari yang sama juga. Masya Allah. Satu hari boleh selesai. Sebab tu fast track. Itu fast track namanya. Fast track. Okey. Terima kasih tuan atas kupasan sementara tadi. Kita nak gali lagi ni. Jadi kita kembali selepas ini. Okay.